Assalamualaikum kawan-kawan. Saya Muhammad Amirsa Mewah Firman, Pembimbing Akan Sebaya. Pagi ini saya ingin berkongsi maklumat tentang merokok dalam slot 5 minit bersama PPDA, Pendidikan Pencegahan Dadah. Merokok merupakan satu amalan yang biasa dalam masyarakat kita. Namun begitu, tabiat merokok ini merupakan amalan buruk yang memberikan banyak kesan buruk kepada kita. Amalan merokok boleh menyebabkan ketagihan. Ini hal kerana tembakau yang berada di dalam rokok mengandungi nikotin yang merupakan bahan penyebab ketagihan. Merokok akan berasa tidak selesa dan hilang semangat jika terputus bekalan rokok. Selain itu, merokok juga mencetuskan masalah disiplin murid-murid. Hal ini demikian kerana mereka tidak boleh merokok di sekolah. Murid-murid tersebut akan menjadi liar dan kerap putus sekolah kerana ketagihan merokok. Di samping itu, merokok juga menjejaskan kesihatan. Merokok berbagai jenis penyakit yang boleh membawa maut seperti kanser paru-paru dan penyakit jantung adalah berpunca daripada merokok. Kesimpulan, merokok merupakan amalan buruk yang boleh mendatangkan banyak keburukan. Kita harus hindari diri daripada merokok. Sekian, terima kasih.